Okay, Assalamualaikum guys. Saya Don Idros dari JB Auto World. Kat belakang saya ni ada satu kereta Honda HRV 1.8 spek E. Spek E adalah spek apa? Spek tengah-tengah. Paling rendah S, kedua E, atas V kan. Ni spek tengah-tengah. Jadi tahun kereta dibuat dari tahun 2020. Kereta ni didatangi dengan multi function steering, leather seat, semi leather seat guys, semi leather seat. Ada handbrake system dia elektronik guys. Jadi kereta ni didatangi dengan sport rim original Honda guys. So kereta ni simply memang masih standard, tinted pun masih cerah guys. Jadi kepada korang yang berminat nak dapatkan SUV dengan harga yang berpatutan ataupun kualiti padu macam biasalah, korang dah tahu nak cari siapa? Cari Don Idros. Sebab apa? Sebab Don Idros tak jual janji, jual kereta bawah.